Navy Base, iaitu Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun TUDM. TRDM. Ini adalah base terbesar negara selepas Spanggar. Spanggar adalah top 2. So untuk makluman semua, di Lumut ni adalah tempat penyelenggaraan aset ketenteraan dan juga overhaul kat kawasan ni. Repair ke, buat baru ke, yang kapal LCS 1 sampai ke 3 ke 4 ni, dalam ni dah ada orang buat. So kat sini adalah base yang terbesar dekat negara kita. Nombor 2 adalah Spanggar dekat Sabah. So yang masih lagi orang tak tahu, base Navy ni adalah nombor 1 paling besar. Sebab tu orang panggil Lumut ni hub maritim, bukannya Lumut ni hub Darussampah. Okey, ni maritim. So kawasan tentera lah. Kalau korang pergi Teluk Batik ke Lumut ke Pulau Pangkor ke apa ke segala pun, yang aku tunjuk kat depan ni, ini adalah quarters dan juga tempat diorang training. So dekat sini ada stadium Navy. So dekat sini jalan straight akan berakhir berhubung antara gate 1, gate 2, gate 3 kat depan kita ni. So kejap lagi saya akan bawa korang jalan-jalan naik semua kapal, KD LQ, KD Lekir, KD Tok Azizah. Dapat naik LCS, Lateral Mission Ship 1, Lateral Mission Ship 2, Lateral Mission 3. Itu kira rezeki korang lah. Tapi tak tahulah, kalau dapat naik mungkin LCS 1, 2, 3, 4 masih dalam operation lagi. Masih orang kata repair lagi. Masih lagi belum siap sepenuhnya. Semalam LCS 1 sudah pun berada di laut, sudah pun training belayar. So macam inilah kesesakan jam. So artinya aku pergi pagi tapi aku pergi petang. Nantilah masalahnya. Ini nampak gayanya orang datang sini mungkin daripada subuh tadi kot, pukul 7, pukul 8 baru orang pergi. Inilah suasana dia. Jadi kat sini kalau korang datang, pertama kali datang dekat Lumut ni, banyak kedai-kedai makan. Jadi begitu sekolah ni penuh lah kedai buka. Kalau hari biasa kedai apa boleh kira berapa ketul je buka kat sini. Base Navy TRDM. Ini adalah quarters tempat tidur anggota-anggota kita. Kat sini, ini bukan rumah tau, ini tempat air simpan. Dulu aku ingatkan rumah. Ni quarters dia, agak uzur sikit ikut kadang repair dah, macam tak repair lagi Shilling pun hitam lagi Dia punya batu dia. Lepas tu dia punya batu lama. Kalau korang tengok betul-betul base ni dah rasanya dah puluh tahun dah punya usia dia. Cuma tukar cat je. Kalau korang tengok batu dia ni, ni bukan usia batu zaman moden Ini zaman dulu-dulu. Aku tak lahir lagi base ni. Yang terbaru diorang hanya tukar bumbung saja, nampak tu, bumbung baru. Tak tahu lezin ke, gentin ke, tak tahu. Okey. Tiap kali hari Angkatan Tentera, tak kisahlah 5 Langkawi ke, Navy dekat Lumut ke, macam ni lah jam dia. Bukan saja orang Perak saja, seluruh Malaysia seluruh Malaysia termasuk pelancong Kejap lagi dapat tengok pelancong Rusia pun jadilah. Kalau tak ada rezeki pelancong, orang Singapura pun jadilah. Okey. So kita dah sampai Teluk Batik, Pulau Pangkor, TRDM. So straight, jom straight. So ini kali ke-14 aku masuk base ni. Kalau ikutkan zaman aku kecil dulu, tengok kat luar je base ni. Bila ada hari lawatan saja boleh masuk dalam base ni. Kalau hari tak bukan lawatan, tak boleh masuk guys Bukan suka-suka boleh masuk je. Dulu masa kecil-kecil cita-cita nak jadi Navy, tapi tak dapat sebab tangan bengkok. Jadi tengok benda ni pun jadilah. Besar sebenarnya base ni kalau korang nak tahu. Memang sangat besar. Kalau korang tengok atas tu, ada base lagi. Okay. Dia Navy, apa orang panggil dia punya pangkalan dia besar. Kalau korang tengok ni armada dia. Okay. So hari ni aku bawa korang jalan-jalan je lah Mana yang tak kesampaian nak datang tu, maklumlah cuti sekolah ni orang kata terhad. So korang boleh tengok je lah macam ni Ikut je lah diorang. Dekat sini bukan boleh sebarangan orang kata kita penceroboh ke apa, tak boleh. Sini keselamatan dia sangat tinggi sebab kawasan base. Kalau korang tengok betul-betul, ini adalah Publication Royal Malaysian Navy. Okey, ini masih lama. Kalau korang tengok bangunan dia pun lama waktu. Dia punya design pun lama lagi. Ini pun entahlah tak zin agaknya.
dicat balik ataupun recycle balik. Ni design semua design lama nampak tu. Ni design lama. Tak apalah, asalkan anggota kita selamat duduk dah, jangan roboh sudah. Okey. Kalau ikutkan kerajaan sepatutnya dah boleh ikut naik taraf rumah baru, biar serba moden sikit. Ini rumah lama. Okey. Ini puluh tahun bangunan ni bukan baru kalau korang tengok, kalau bangunan baru dia tak ada design macam ni. Ni design semua sama-sama aku tak lahir lagi ni. Dia hanya setiap tahun kerajaan ni hanya tahu naik taraf, cat, shilin, bumbung, jamban. Itu saja. Nak tunggu masa bangunan baru dah berapa puluh tahun dah. Apa tu? Okey, sangat uzur Tengok macam mana untuk demi jaga keutamaan negara kan. Anggota kita sentiasa bersabar je lah. Nak cakap nak kritik tak boleh. Suara orang luar je lah kritik rumah dia orang ni. Saya sebenarnya cukup kesian dengan anggota ni. Sebab kadang-kadang siang malam pagi petang bekerja, bukan ada cuti. Memanglah ni paling besar antara gaji angkatan tentera kita ni, Navy lah paling besar. Tak silap, Navy, Tentera Udara, APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim. Kalau tentera darat ni dia sikit dia punya gaji dia. Sebab tu ramai berebut peluang Navy ni sebenarnya. Tapi itulah, rezeki aku tak ada dekat Navy. Terpaksalah simpan saja sebagai apa orang panggil, angan-angan saja. Tak apalah, perjalanan kehidupan tu itu semua rahsia Tuhan. Yang paling penting kita teruskan ke depan. Ayo. Okey, setelah berjalan daripada parking lot menuju ke base, makan masa. Tak apa, layan je dulu. Let's go. Jalan kaki dulu. Jauh jalan guys. Baru nampak pintu. Dia punya pencawang control tower tu kat situ. Barulah. Jauhnya guys, jauh. Jauh hitam dalam muka aku. Alright. So dah nampak dah dia punya pintu dia kat depan sana. So kalau boleh tengok segi jalan kaki itu dah 1 km lah. Okay. Oh, sampai.
Pakai mangga apa? Hah? Pakai mangga. Anu mana? Mana? Ini. So di sinilah ruang mandi dekat KD Hang Tuah kalau korang tengok ini shower Ini shower, right? Shower Okay, shower atas kepala saya. Ini diorang punya tempat basuh tangan. Okay, menggunakan air laut menggunakan generator air laut. So inilah keadaan di dalam. So anggota-anggota kita setiap kali berkhidmat diorang akan mandi di sini. So korang kalau nak tahu, inilah stok tali, di mana kalau tali tu untuk kita nak mendarat, ni diorang punya tempat simpanan diorang. Okay, tempat simpanan diorang. Inilah keadaan di dalam untuk penyimpanan stor.
Ni dia ada tulis dah. Ni untuk musim enjin. So this is dia orang punya tempat untuk deck kapal lah. Sempit kapal lama KD Hang Tuah. Sekarang saya berada di KD Hang Tuah. Untuk makluman semua, kru kalau tempat tidur macam ni rupa keadaan dia. Ini tempat tidur mereka. So ni pillow, ni bantal. Okay, ni bantal mereka. Dah pernah ada basi dah. Okay, inilah tempat ruangan mereka tidur. Ni semua, ni locker buat diorang tidur. Okay. So korang kalau nak tengok macam mana mereka tidur, mereka tidur macam ni. Mereka tidur macam ni dan macam ni. Okay, macam inilah keadaan mereka tidur apabila laut bergelora. Nak menjaga kedaulatan negara bukan mudah korang. Kalau tidur macam ni lah, goyangnya. So memang nampak macam best, tapi hakikatnya siapa yang masuk anggota je yang tahu macam mana penginapan tidur mereka. Mereka tak tidur setenang macam kita yang di rumah. Let's go. Tapi ya, tak naik kan? Mama suruh di situ kan? Sana lokal dia. Lokal lama dia. So saya tak tahu lah sama ada kapal ni buat operasi ke tak. Bawah still ada lagi, tapi tak semua orang boleh naik lah, turun. Tapi saya mengambil kesempatan untuk explore semua. So this is macam ni dalam ini dalam perut kapal, right? Dalam perut kapal. So kalau korang tengok, ini adalah enjin di mana water supply. Kalau saya tak tahu, wallahu alam. Ini dia punya nama dia, right? So korang, tempat yang saya berada ni adalah di bawah sekali kapal. Okay, ada senang cerita orang panggil perut kapal. Saya berada di perut kapal. Jadi kat sini ada tulisan dia. Dia tulis, okay, peperiksaan paras air, tata cara hidupan loji kumbahan. Setiap kumbahan dia orang akan proses kat sini. So ni dia punya generator dia. Ini semua lama punya tau. Dulu sekarang mana dia pakai ni dah. Sekarang semua dah modern. Ini kapal lama ni. Okay, ni this is the generator. Satu kapal pun dah berflow. Aku nak masuk lagi beberapa kapal. So masa pun tak cukup. Sebenarnya aku masuk semalam, tapi disebabkan aku tak dapat fully penuh, pusing. So bawah adalah tempat mereka tidur. Orang panggil sempit jugalah. Nak jadi Navy ni bukan mudah. Memang ni, tapi penat juga. Aku yang duduk macam ni pun, yang berjalan macam ni pun agak penat juga guys. So sini adalah bilik meeting kapten. Ini bilik meeting kapten. Macam kapal ni dah dia tak bayar. Dia dah apa kata dah luput dah.
kapal KD Kinabalu. 2 aset 14 dengan tak ingat nombor. Sila datang ke kemah urus sedia untuk menumpang yang kehilangan junjung anak bernama Ariana Berapa knot dia punya top speed? Top speed how knot? Dia berapa knot dia untuk satu ship? Ini 40 tahun. Masih boleh beroperasi belum? Belum. Cuma just untuk training saja. Untuk operasi. Dia punya fuel. Ya. Sini. Apa ni ya? Ha? 6 batu. Berapa kilo untuk untuk satu kapal? Dia punya senjata peluru dia boleh pergi kilometer dia daripada Lumut ke macam ni. In case happen kalau emergency lah, macam mana dia punya cost untuk satu pelampung ni? Kos ni kita tak dapat bincangkan lah kalau kos. Kalau tata cara dia boleh lah kita bagi tahu. Apa dia punya function dia? Function dia bila kita bila sesuatu terjadi dengan kapal ni emergency, kita akan buka life raft ni. Dia buka auto. Dia auto, kita akan potong dia akan jatuh dalam air, dia akan terbuka. Menggunakan sensor. Dia ada sensor dia. So sensor kat mana? Sensor dekat dalam. Oh, dalam ni. Akan ada dalam ni semua dah siap makan je. Macam biskut kering apa semua. Tidur apabila laut bergelora, nak menjaga kedaulatan negara bukan mudah korang. Kalau tidur macam ni goyang je. So tamatlah sudah episod 1 Sona Bibis Tulumut. So trip yang kedua nanti kita akan pergi pada besok pagi pukul 7 pagi. So itu saja, sekian. Saya akan tunjuk macam mana rupa kaki yang dah Malaysia. Okay, itu saja. Thank you for watching. Bye bye. Aku
Sebengkak siap. Oh, kata-kata kering, ya Allah. Jalan kaki daripada sini sampai ke base, lebih kurang dalam 2 kilo ke 1 kilo. Okey korang, so jadilah mukadimahnya di hari pembukaan Tentera Laut Diraja Malaysia atau dipanggil TRDM. So untuk pada 2026. So muka agak black sikit, dah tak berapa nak fresh, tapi tak apa. So untuk makluman semua, kapal untuk saya nak share kepada korang semua, sebenarnya kapal armada kita iaitu Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia atau TRDM boleh beroperasi sebanyak 2 buah. Kalau kata kapal LCS tak ada, 2 buah saja kapal yang boleh beroperasi untuk peperangan. Jadi agak sedih lah saya tengok aset-aset ketinggalan jauh daripada negara-negara asing. Negara Indonesia, Singapura yang bukan negara maju pun dah makin maju dah daripada segi armada diorang. Aku bukan nak mengkotak-katikkan segala aset kelengkapan anggota kita. Mereka ni sebenarnya dah banyak dah bersuara tentang kelemahan dan juga tentang aset-aset persediaan peperangan, tapi masih lagi tidak mencukupi. Jangan dikatakan LCS mencukupi untuk kekuatan ataupun kekuatan armada TRDM. Sebenarnya Malaysia ni mempunyai lebih banyak lagi kapal keupayaan untuk ketenteraan, untuk berperang, untuk menjaga keamanan negara. Sila-sila hari bulan kalau kata negara kita tak terkecuali terlibat dalam peperangan, aset-aset kita sangat-sangat ketinggalan jauh, dah uzur, orang kata ke belakang sangat-sangat daif, dan juga saya tengok kapal-kapal tu sangat-sangat orang kata usang. So penantian kapal yang saya naik tadi iaitu KD Kinabalu, siapnya armada KD LCS Lateral Mission Ship, 3 buah kapal dekat Turki dan juga beberapa kapal dekat Lunas yang dibuat oleh tenaga orang Melayu kita, tenaga orang tempatan, mempunyai kemahiran yang tinggi dan juga mempunyai kebijaksanaan yang cukup tinggi untuk membina sebuah empire, iaitu kapal baru serba canggih lah orang kata. 1 buah tak silap saya $1 bilion lebih harga kos LCS 1 ni. So kapal-kapal yang ada sekarang sebelum LCS ni siap iaitu kapal KD Likiu, KD Kedah, KD Perak, KD Johor, KD Selangor sedang pun dalam upgrade. So kita mendoakan semoga kesiapsiagaan anggota kita sangat lebih baik selepas ni. Tiada ada unsur-unsur politik, disebabkan politik terlampau banyak lah orang kata menyebabkan banyak aset-aset kita sangat jauh ke belakang. Saya sangat sedih sebenarnya. Tak guna kalau kata negara maju segala kelengkapan aset masih lemah lagi. Jujur saya cakap, kalau korang tengok tadi, kokpit pun dah uzur, dah tahun 1880 lebih dah punya usia kapal dia. Saya sebenarnya bila saya masuk sekali lagi kapal armada ni, sebenarnya saya sangat sedih. Dengan keceriaan anggota yang tidak ada keceriaan. Mereka menahan benda ceria depan orang, tapi mereka rasa sedih dengan aset yang ada. Jadi saya berharap kepada Kementerian Defense atau Menteri Pertahanan supaya lebih fokus lagi isu bajet pasal anggota tentera kita ni, sebab banyak kapal-kapal armada ni ketinggalan jauh daripada angkatan Singapura dan Indonesia ni. Jadi itu saja bukan saja pada hari ini. Jadi saya berharap kapal kita semoga di-upgrade lebih canggih, lebih hebat dan boleh menjaga keamanan kita dalam masa-masa akan datang dengan teknologi yang semakin maju sekarang. Banyak dah angkatan-angkatan tentera dunia ni, mereka bekerja-kerja untuk menaik taraf sistem pertahanan peluru dan juga misail. Disebabkan akibat politik terlampau mendalam sangat dalam negara kita ni, menyebabkan kesukaran dan juga banyak sangat isu sakau kewangan-kewangan rakyat yang sepatutnya dibeli dan juga dibeli ketahanan aset yang ada sekarang. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video akan datang. Bye-bye. Guys, pukul 5.30 pagi untuk nak pergi ke Lumut untuk melihat persiapan terakhir dan raptai terakhir pada tahun ni. Let's go. Di pukul 5.30 pagi ni kita nak pergi raptai untuk kali yang terakhir, iaitu pada tahun 2026 selepas pandemik COVID, selepas kes boosted hari tu. Jadi minggu ni adalah hari terakhir, so hari ketiga lah. Pukul 5 pagi lebih kita bangun untuk melihat persiapan akhir. Let's go. Dah sampai Tawau. So on the way nak ke Lumut. Let's go. Sebab pagi ni kita ada raptai daripada KD Likiu. Tu yang saya nak pergi sana tu. Ni orang kata free exercise KD Likiu nak ke Australia. So sempatlah kita tengok mereka buat persiapan. Let's go. So guys, dah sampai dah Manjung. So on the way nak ke Lumut. So memang rindu gila lah kawasan ni. Dulu kalau korang nak tahu, sini ada restoran Zam-Zam dulu, tapi sekarang dah tutup, dibuat kedai motor. Siapa yang orang Manjung orang tahulah. Sini dulu restoran Zam-Zam.
Ada restoran bawah pokok, semuanya tinggal kenangan dulu-dulu. So kita dah sampai Manjung. Let's go to Lumut. Kita sarapan pagi dulu. So korang, this is Navy base. Hari yang ketiga Ini adalah hari ni hari yang terakhir. So bye bye Navy. So jumpa lagi the next year. Okay, insyaAllah kan tak ada apa-apa, tak ada skandal lagi. So tahun depan ada lagi. Dia setahun sekali Lepas ni Langkawi pula 5. Okay, so ini adalah hari yang terakhir. Inilah orang kata setahun kena ambil kesempatan, masa dan kesempatan dan segala-galanya untuk mengetahui kapal-kapal aset armada kita, iaitu kesiapsiagaan mereka, iaitu mereka berada ke tahap optimum dan sebagainya. Jadi saya berharap, kita mendoakan semoga anggota kita terus dipelihara dan juga dapat aset-aset yang baru untuk melengkapkan 50-5 the transformation diorang punya plan diorang untuk memantapkan pasukan keselamatan mereka. Itu saja. Let's go Navy. Kita sudah sampai. Okay, sudah nampak kelihatan kereta pada pukul jam 7 pagi awal bangun masuk kat aku. Tak pernah seawal macam ni. Tapi disebabkan ini dia tempat, ya Allah, orang kata minta maaf lah terpaksa luahkan perasaan. Tempat di mana saya nak minta kerja dulu, Navy. So sekarang ni kena ni je lah. Orang kata just tengok saja. So kita dah sampai ke Harimau Gate pintu 1. So dah sampai dah Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, iaitu Malaysia Navy Base So ada security access. So korang dah sampai dekat pintu pertama Ini adalah pintu utama untuk makluman semua. Sampai datang ke Lumut, korang kena tahu ini adalah pintu utama. So pintu gate 1 lah. Jadi kita tak tahu sama ada boleh masuk ke dalam ataupun macam mana proses. Kita tengok dulu. Ni pagi-pagi anggota kita menjaga keselamatan keselamatan tinggi, sebab ini adalah tempat base di mana aset-aset senjata semua ada dalam ni. So kena jaga siap rapi, kawalan ketat. So korang, pukul 8 pagi baru kita boleh masuk, Alhamdulillah. So pada jam ni dah busy gila. Itulah orang kata setahun sekali pameran maritim, iaitu Navy Base. Okay, sebenarnya orang yang datang sini sebenarnya bukan saja orang Perak orang Malaysia, orang seluruh lah, termasuk Sabah dengan Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Okay, so segala aset hari ni kita continue daripada tengok yang Bunga Mas dan juga sebahagiannya. Semalam kita dah masuk KD Kedah, KD Kinabalu dan juga kapal-kapal besar sedikit. So hari ni hari terakhir, saya akan tunjuk korang macam mana rupa kapal LCS, iaitu Lateral Mission Ship LMS 1 LCS. Dan juga hari ni dapatlah kita tengok beberapa aset seperti Superlink, helikopter Superlink dan juga helikopter AW yang disewa khas daripada kerajaan untuk TRDM untuk sementara waktu. Jadi aset-aset ni menjadikan keutamaan Nadi untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan negara. So sebenarnya pada semalam nak cerita kat korang, bila saya sampai je dekat base ni, first kali saya tengok aset kapal. Sebenarnya kapal kita di usia sangat-sangat sedih. Okay, usia pun dah uzur, dah tua daripada saya tak lahir sampai saya umur sekarang. Kalau korang tengok fasiliti dan juga kemudahan, sebenarnya anggota ni, kalau korang nak tahu, secara jujur lah, kalau korang rajin bertanya, anggota kita ni sebenarnya banyak benda diorang nak luahkan perasaan tentang aset, tapi disebabkan kena membisu, mulut kena tutup, jadi nak tak nak kena follow lah, walaupun benda nampak buruk. Tapi itulah orang kata peranan dan juga tanggungjawab anggota kita. Tapi Alhamdulillah dapat juga sedikit sebanyak info yang saya dapat daripada mereka. Jadi sebenarnya kapal kita boleh berpegang hanya 2 buah saja apabila benda ni berlaku. Okey, jadi kita tak nak lah sebelum aset-aset kita ni dalam kesiapsiagaan boleh menyebabkan berlaku kemalangan dan juga
peperangan. Sebab kalau ikutkan aset kita boleh cukup lagi dan kesiapsiagaan yang mantap sebenarnya. Jadi saya harap lepas ni mohon kerajaan untuk mempertingkat dan memperkasakan keupayaan armada. Sebab kalau kita tengok negara Indonesia, Singapura, mereka sekarang tengah mengupgradekan sistem pertahanan mereka. Sebenarnya kita tak pakai dah sistem button-button ni. Sebenarnya kalau ikutkan negara sekarang, dia orang dah pakai touchscreen dah. Kalau kita tengok, korang boleh tengok macam mana keadaan semalam. Saya tunjuk pada korang tentang kokpit ataupun tempat pemandu, iaitu dia dalam kapal armada KD Kinabalu. Kalau korang tengok button-button di zaman-zaman, orang kata zaman korang tak lahir lagi, zaman 80-an dulu. Jadi itulah disebabkan dengan isu pasal Boasted dulu, saya sangat berduka cita, sangat sedih lah. Saya tak tahulah macam mana peranan oleh anggota di atas sana, iaitu Panglima sendiri, supaya melihat tentang isu kebajikan aset-aset yang ada. Jadi saya berharap kepada kementerian atau MINDEF, kalau boleh segeralah membeli kapal-kapal baru, submarine dan sebagainya, untuk memastikan kemantap dan juga kesiapsiagaan anggota kita dah ke tahap kesiapsiagaan yang tinggi sebenarnya. Kalau harapkan slogan kesiapsiagaan ni, kalau kita tengok realiti, saya sendiri pun tahu, apatah lagi anggota kita yang telah pun berkhidmat di dalam sebuah kapal armada yang berusia lebihan berpuluh tahun. Cuba korang bayangkan. Bukanlah saya nak cakap benda ni semata-mata saya nak melemahkan sistem aset-aset yang ada, tapi saya sebagai rakyat Malaysia sangat sedih kerana kita dah masuk tahun 2026. Kesiapsiagaan armada kita ke tahap yang sangat begitu tidak meyakinkan. Jadi saya harap kapal LCS, iaitu LCS 1 sampai LCS 3 dan 4 segera dilaksanakan dan disiapkan, dan juga membina sebuah kapal yang baru untuk memastikan semua aset-aset usang ni dapat dilupuskan dengan segera. Itu saja. Sebagai kita suara anak muda, sebagai suara rakyat Malaysia, kita nak tengok anggota kita bekerja dan juga berkhidmat dalam negara dalam keadaan yang sempurna. Sekian. Jom pukul 8. Let's go. Ni suasana pagi ya. Ini pun dah ramai nampak ni. Oh, gedek. Bang? Bukan isi. Untuk persenjataan ni, untuk super link kita boleh bawa MGM dan heavy machine gun 0.5 kaliber, dan juga di sebelah kita ada torpedo dan juga sea squad yang pesawat ni boleh bawa untuk role anti surface warfare dan juga anti submarine warfare. Dan juga untuk aircraft ni adalah berat dia adalah maksimum berat yang kita boleh tampung adalah 5,300 kg, dan juga kelajuan cruising ialah 120 knot dan juga boleh maksimum pergi sampai 150 knot. Aircraft ni berasal daripada UK dan datang di sini pada tahun 2004 sehingga kini. Terima kasih. Kru-kru dan juga anak-anak kapal Seri Lekir, yang mana upacara menyambut kepulangan nanti akan dilaksanakan pada jam 10.30 pagi. Boleh terus membuat pendaftaran dan mendapatkan wristband anda, iaitu di bangunan yang ada banner. Kita kontrol ke ni.
Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, saya perkenalkan dan ini launcher torpedo B515 dibuat daripada Livorno, Itali. Kita menggunakan senjata ni untuk kita memusnahkan objek ataupun yang dasar punya objek dasar. Jadi banyaklah kita boleh tengok dekat sini kompartmen dia, banyak kompartmen dia dekat sini, dan kita menyimpan peluru tersebut di sebelah sahaja tempat untuk kita keluarkan dia, iaitu magazine torpedo. Cara untuk kita trace objek dasar, kita akan turn launcher ni sebanyak 45 degree. 45 degree dia akan berputar. Jadi kita akan connect dengan sonar dalam untuk lock target, untuk kita firing torpedo. Sehingga 45 darjah kita akan pusing. Jadi sampai dekat ni kita akan lock target untuk kita hapuskan objek dasar. Fungsi selama 7 minit bateri dia bertahan. Untuk satu senjata, kelajuan dia boleh menyasar? Boleh. Kelajuan dia punya, kelajuan dia pergi dalam berapa 25 ke 35 knot lebih kurang macam tu ya. Dia mengesan melalui dua cara, haba dan magnetik. Sekiranya objek mempunyai haba dan objek telah di-lock di dalam radar, torpedo tersebut dia akan detect melalui haba dan getaran. Sekiranya objek yang di-lock di dalam target mempunyai ciri-ciri tersebut, iaitu haba dan getaran, dia akan memusnahkan objek. Ha?
Dari
Bang, kau bang. Bang, dia yang ni, siapa yang ni? C130 ke helikopter? Atas. Yang tu je. Dia betul. Oh, betul.